Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada 15 hari bulan 4 2025, kami Yayasan Adi Azhar sekarang berada di Sekolah Menengah Tahfiz Darul Rizwan Tambun, Perak, yang mana kita menghantar di sini sebanyak 100 naskah Al-Quran hasil daripada infak pada bulan Ramadan hari itu, dan insya-Allah sekolah ini akan manfaatkan Al-Quran ini dengan membuat bacaan harian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penginfak di luar sana kerana mempercayai kami selaku Yayasan Adi Azhar dalam pengedaran harian naskah Al-Quran, dan kami mendoakan kepada para penginfak semoga dimurahkan rezeki. InsyaAllah hanya Allah sahaja dapat membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan. Kami Yayasan Adi Azhar hanya menyerahkan amanah-amanah tuan-tuan puan-puan untuk diberikan kepada mereka yang sepatutnya. InsyaAllah sekian daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Deni Syahmi bin Muhammad Sani, wakil daripada Sekolah Menengah Tahfiz Darul Rizwan Tambun, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan juga para penginfak yang menginfakkan 100 naskah Al-Quran kepada sekolah. Saya juga ingin mendoakan agar para penginfak dapat dimurahkan rezeki, dapat berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.